kumpul RM50,000 dalam tempoh 3 tahun sahaja. Video ni khas untuk anda yang sedang berusaha kumpul duit kahwin ataupun untuk kegunaan deposit belian rumah atau apa-apa kegunaan pada tahun 2028 nanti. Boleh save and share video ni untuk rujukan anda. Sebelum ni, kalau tuan-puan dah cuba buat simpanan dalam bentuk duit tapi tak percaya, tuan-puan kena ubah cara buat simpanan dalam bentuk tabungan emas. InsyaAllah lebih berkesan dan ini berdasarkan pengalaman Odah sendiri. Caranya sangat-sangat mudah. Yang pertama, tuan-puan boleh buka akaun emas dekat Public Gold secara percuma sahaja. Selepas dah buka akaun emas dekat Public Gold, tuan-puan boleh mula konsisten menyimpan sebulan sebanyak 2.2 gram emas. Bila dah cukup 3 tahun, iaitu selama 36 bulan kita menyimpan, simpanan tuan-puan boleh mencecah sebanyak 80 gram emas, yang mana harganya hari ini sekitar RM40,000. Dengan purata kenaikan harga emas sebanyak 10% setahun, tak mustahil simpanan emas tuan-puan sebanyak 80 gram tadi boleh meningkat harganya sehingga mencecah RM50,000. Aset emas ni aset yang sangat mudah dicairkan. Jadi tak ada masalah kalau tuan-puan nak jual simpanan emas tuan-puan bila-bila masa yang tuan-puan nak. Asalkan tuan-puan dah capai matlamat simpanan dan simpanan emas tuan-puan dah disimpan minimum 2 tahun. Percayalah, simpan emas ni lebih berkesan berbanding daripada simpan duit. Sebab simpan duit ni kita senang nak tarik balik, jadi simpanan kita cepat bocor. Berbanding dengan simpanan emas, kita rasa sayang nak jual. Dan kita akan jual emas kita bila ada keperluan saja. Jadi untuk tuan-puan yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh cari mana-mana dealer yang aktif untuk bantu tuan-puan. Nak mulakan simpanan di bawah bimbingan Odah, boleh tengok pin video ataupun just klik link di bio. Untuk tuan-puan yang nak belajar lebih banyak tentang ilmu emas dan kewangan, jangan lupa follow Odah rapat-rapat.